Baru-baru ini seorang pelabur dan influencer kripto terkenal berusia 32 tahun ditemui mati dalam Lamborghini dia selepas pasaran kripto jatuh terus. Tuan-puan, ramai orang kejar kekayaan cepat, tapi bila pasaran bergoncang, tidur pun tak lena, hati pun tak tenang. Pelaburan terbaik ialah pelaburan yang bagi kita tidur lena. Tak risau harga naik turun setiap minit, seperti emas. Nilainya mungkin turun dan naik sedikit, tapi tak pernah jatuh nilai kosong. Emas tetap ada nilai walaupun dunia tengah huru-hara. Itulah sebab emas dipanggil safe haven investment, tempat paling selamat untuk lindungi nilai kekayaan kita. Jadi pelajaran hari ini mudah saja. Jangan kejar pelaburan yang buat jantung berdegup laju. Cari pelaburan yang buat kita tenang, tidur pun nyenyak. Dan bagi saya ialah emas, pelaburan yang buat kita tidur lena. Simpan sedikit demi sedikit, sebab bukan semua pelaburan beri ketenangan, tapi emas boleh bagi ketenangan kepada kita. Untuk banyak tip pasal emas, jemput follow saya. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, boleh klik link dekat bio saya ataupun isi bit biru dekat bawah ini. Nanti saya akan guide langkah demi langkah macam mana tuan-puan boleh mulakan simpan emas serendah RM1 sahaja.